Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke video ini. Saya pada masa ini berada bersama Cik Suhana Safar dan saya sendiri Evangelie bin Hussein. Hari ini kami ingin berkongsi sedikit sebanyak dengan anda mengenai penjualan ataupun mempromosi perkhidmatan melalui internet. Jadi untuk pengetahuan anda, Cik Suhana memiliki pengalaman yang intensif dan ekstensif dari segi perkongsian perkhidmatan melalui internet dan mempromosi perkhidmatan melalui internet. Oleh kerana itu kami ingin berkongsi sedikit sebanyak pengalaman apa yang diketahui oleh Cik Suhana bersama kita semua. Jadi selamat datang Cik Suhana ke sesi kita ini. Jadi mungkin Cik Suhana boleh perkenalkan sedikit sebanyak mengenai diri Cik Suhana. Nama saya Suhana Safar, berasal daripada Johor Bahru. Saya adalah event management untuk Golden Kompas Kreatif. Di mana hari ini saya akan sharekan kepada semua bagaimana saya punya case study menjalankan satu seminar bersama dengan Dato' Shefli, iaitu seminar Jutawan Senyap pada tahun 2009. So Mungkin saya nak tanya sikit, mungkin ada di kalangan penonton video kita ini dia tak kenal Shefli siapa. Mungkin Cik boleh tolong cerita sikit, Shefli ni siapa ni? Dia ni chef ke? Dia ni ke apa sebenarnya kekuatan dia? Sebab kita tahu dia jutawan, tapi mungkin boleh cerita sedikit sebanyak latar belakang dia supaya kita tahu. Dato' Shefli ni adalah seorang usahawan di mana dia telah pun mencipta nama dengan perniagaan masakan. So Dato' Shefli telah mendedahkan dalam seminar tersebut mendedahkan beberapa cara untuk menjalankan perniagaan secara masakan. Kerana dia sendiri seorang bekas daripada pekerja bank yang telah pun berhenti kerja dan menjalankan perniagaan makanan sehinggalah dia dapat menyelesaikan masalah hutangnya lah. So di mana seminar tu pada tahun tu memang diadakan setiap bulan, dan apa yang saya buat semasa itu adalah saya ditugaskan untuk menjalankan seminar Jutawan Senyap di Johor Bahru. Jadi tugasan yang saya dapat masa itu bersama dengan tim saya diberi hanya 9 hari untuk mendapatkan crowd lebih kurang 300 orang lah. Jadi bila saya lihat gerak masa yang cukup singkat, jadi saya hanya menggunakan teknik viral melalui Facebook atau laman sosial yang paling top ketika itu, hanya dengan meletakkan poster. Dan daripada komen-komen daripada mereka yang melihat poster tu, saya just reply secara personal melalui personal message lah. So macam itulah cara saya menarik minat mereka. Dan bila saya lihat ada feedback dari situ, dan saya create lah satu fanpage seminar Jutawan Senyap tu untuk mereka, untuk update yang seterusnya lah. Okay, jadi tadi strategi dia untuk memasarkan seminar Shefli atau Datuk Shefli sekarang ni melalui Facebook ya? Facebook sahaja. Okey, jadi tanpa ada website, tanpa ada laman web khas untuk promosi tersebut. Jadi dari segi seminar itu sendiri, berapakah orang yang berjaya ditarik ke seminar tersebut? Okey, pada permulaannya target kita memang agak besar, tapi dalam masa 9 hari dalam lingkungan peserta 300 orang tu memang agak merasakan dan amat, orang kata tak masuk akal lah sebenarnya. Hanya berpromosikan secara biasa saja, maksudnya posting biasa, tiada tagging, tiada spam di mana-mana lah. Jadi memang agak kurang masuk akal 900 orang, 300 orang dalam masa 9 hari. Jadi pada kebiasaan kita untuk mempromosi seminar-seminar ni ataupun event-event ni, memang agak sukar untuk kita mendapat bilangan peserta lebih-lebih dalam masa yang terlalu singkat 9 hari tu. Jadi saya rasa memang itu satu pencapaian yang hebat. Mungkin boleh Cik Suhana terangkan apakah strategi dalam masa 9 hari tersebut untuk membantu mendapatkan 300 orang tu? Actually saya bersama dengan tim saya, bukan saya seorang. So untuk buat event ni mesti kena ada tim lah, tapi tim pun tak ada ramai, dalam 4 orang saja. So kita bekerjasama mempromosikan seminar tersebut lah. So pada mulanya saya agak kurang yakin kerana biasanya untuk manage mana-mana event sebelum ni bersama another VIP atau orang yang punya
syarikat kan, kita akan iklankan surat khabar ataupun kita akan buat banner ataupun kita akan printkan flyers. So tu yang normally lah secara offline. Tapi saya tak sangka bila buat secara online ni dia punya viral dia lebih berkesan dan dalam masa yang singkat lah. Okey, jadi apa contoh-contoh viral dia tadi tu? Dari segi apa? Dari segi like ke? Dari segi minta orang tolong kongsikan maklumat tu melalui Facebook ke? Macam mana tu? Boleh terangkan lebih sedikit? Pandangan saya rasa macam Facebook dia memang ada tersendiri viral dia. Kalau macam contoh seorang tu like satu gambar tu, iaitu saya postkan poster regarding seminar tu, rasanya kawan-kawan yang berada dalam wall dia pun akan lihat apa yang dia like. So secara tak langsung benda tu viral secara sendiri lah. So bila especially bila macam mereka komen dan meninggalkan apa ni dia punya aktiviti di wall mereka sendiri. So itu salah satu viral yang kata secara tak langsung kawan-kawan dia yang mungkin terlepas pandang apa yang dia like tu, dia boleh nampak apa yang dia komen dekat dia punya wall sendiri lah. So itu saja. Saya rasa mungkin salah satu mengakibatkan orang lain datang pada sini tu bukan kerana pasal tu saja, mungkin produk Datuk itu sendiri bersandarkan pada reputasi Datuk itu sendiri. Jadi jika kita ingin mempromosikan perkhidmatan lain, contoh kita tak cerita pasal seminar, kita tak cerita pasal workshop atau backyard, bolehkah kita mempromosikan perkhidmatan lain? Kalau saya ada kedai menjahit ke, saya nak promosikan melalui internet, adakah benda-benda macam tu boleh kita promosikan melalui internet ke ada cara lain? Okey, kalau saya, sebab saya lebih cenderung pada servis lah. Sebab apa yang saya nampak, ramai orang yang kata perniagaan internet ni cuma kena ada produk fizikal ataupun digital. Tapi sebenarnya saya juga telah showkan pada sahabat-sahabat saya yang mungkin servis seperti insurans, mungkin dia ada servis tuition, macam yang cakap tadi menjahit. Sebenarnya itu adalah salah satu produk perkhidmatan yang boleh dipromosikan secara online. Jadi kita tak semestinya kita nak jual produk digital atau nak jual produk fizikal. Jadi perkhidmatan kita sendiri pun kita boleh promosikan melalui internet. Okey, jadi mungkin buat siapa yang baru ingin bermula, sebagai contoh mungkin saya ada akak seorang ni, dia ada buka kedai jahit. Boleh tolong kongsikan mungkin satu atau dua atau mungkin 3 tip bagaimana dia boleh bermula untuk mempromosikan melalui internet. Okey, melalui pengalaman saya lah. Okay. So kalau pada anda yang ada produk servis, saya cadangkan anda mungkin macam contoh jahitan, anda hanya postkan gambar berkenaan dengan servis anda tu ke wall anda. Okey, itu secara simple. Ataupun bila nak viralkan ni, boleh create fan page dan boleh masukkan apps yang macam sekarang ni kita boleh masukkan kontak untuk mereka yang berminat untuk dapatkan servis seterusnya tu. Dia boleh pasang untuk autoresponder dan juga pelbagai apps lah di dalam laman sembang sosial Facebook lah. Ataupun mungkin cara yang lain, kita boleh gunakan YouTube, cara bagaimana perkhidmatan tu dijalankan, dan juga kita boleh guna website, dan secara tak langsung benda tu kita boleh linkkan daripada website tu ke sosial media. Jadi sebenarnya memang ada macam-macam cara lah kita untuk mempromosikan produk-produk atau perkhidmatan kita sendiri di laman web kita. Jadi kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih kepada Cik Suhana kerana bersama-sama kita pada hari ini. Jadi kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam hormat. Assalamualaikum. Bye-bye.